bawakan khas iaitu suntikan influenza warga emas percuma untuk semua penduduk yang berusia 60 tahun ke atas dengan komorbid dan juga berat berlebihan. Jadi mari semua dapatkan suntikan ini secara percuma yang kita bawa dekat kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya datang ke sini untuk buat lawatan sambil ambil kesempatan apa peluang-peluang sama ada banyak kerjaya ke di samping kerjaya tu saya tengok ada peluang untuk kesihatan juga, yakni untuk influenza. Saya tadi diterang macam mana apa diajaklah untuk ambil suntikan influenza. Diberitahu bahawa influenza ni kalau kita ambil kat luar mahal. Jadi saya gunalah peluang ni untuk cuma. Memang dia ada satu influenza yang kebaiklah untuk diri sendiri. Saya dapat rasai tak ada demam, batuk dan sebagainya. Alhamdulillah lah kepada seluruh, terutama sekali warga Manjung dan juga warga yang hadir pada hari ini. Kesempatan ini bukan senang dapat. Kalau nak pergi hospital memang jarang. Tapi ada ni saya rasa datanglah ramai-ramai untuk ambil kesempatan ini untuk buat pemeriksaan kesihatan hari. Kiranya anda datang untuk hari program Madani Raya ni, singgahlah di booth di sini, KKM-nya sini, ambillah suntikan influenza demi untuk insya-Allah lah untuk keselamatan kita dapat elakkan jangkitan influenza. Itulah yang sebab sekarang ni banyak sangat penyakit influenza ni. Jadi insya-Allah lah mudah-mudahan dengan suntikan ni dapatlah kita mencegah dari merebaknya penyakit influenza sama ada dalam keluarga ataupun dalam komuniti lah.